iaitu bagaimana untuk menangani konflik rumah tangga. Jadi tuan-tuan dan puan Allah SWT, konflik atau masalah rumah tangga ni bukan satu benda yang luar biasa lah. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan, ada tak konflik dalam rumah tangga sejak kahwin? Ada tak pernah bermasam muka dengan isteri? Ada? Ada Ada tak pernah orang kata tak bertegur sapa dengan isteri untuk beberapa hari? Mungkin ada, ya? Bahkan ada setengah tu lebih teruk daripada tu lagi dah, ya? Sampai tak balik rumah pun ada, ya? Sampai isteri lari daripada rumah pun ada, sampai sepak terajang pun ada. Itu punca, itu antara perkara yang berlaku dalam rumah tangga. Konflik lah kita panggil. Maknanya ada masalah dalam rumah tangga lah. Jadi cerita pasal masalah rumah tangga ni tuan-tuan, bukanlah satu benda yang pelik kalau ia berlaku dalam rumah tangga kita. Orang-orang tua tu selalu cakap apa dia tuan-tuan? Sedangkan lidah lagi tergigit kan. Ini kan pula suami isteri. Jadi itu perkara biasa. Konflik, masalah dalam rumah tangga bukanlah satu perkara yang luar biasa, tapi dia perkara biasa. Cuma dia ada cuma dia. Cuma kalau kita tak layan ataupun tak cuba tangani dengan cara yang betul, maka dia boleh membawa kesan yang sangat besar. Sebesar mana masalah yang boleh dibawa dalam rumah tangga? Dia boleh bawa sampai ke peringkat berbunuhan. Itu dia punya besar konflik dalam rumah tangga ni, ya? Bukan setakat bercerai tu normal, biasa, ya? Tak balik rumah itu normal. Tapi kalau sampai peringkat berbunuhan, itu dah luar biasa, ya? Dan ini saya nak bawa satu kisah tuan-tuan yang berlaku, kisah benar, berlaku di Johor. Ada orang Johor sini? Bukan kata orang Johor tu tak bagus, tak. Macam nak tahu kalau orang Johor ni tahu dah tempat tu. Sebab nama tempat dia Taman Cahaya Sungai Mati Bukit Gambir, Tangkak, Johor. Saya tak tahu tempat tu mana. Kalau setakat JB tu tahulah, tapi kalau jauh tempat tak tahu kan. Tapi ini berlaku lebih kurang setahun lepas tuan-tuan, ya? Yang mana seorang suami, ini nama dia memang ada kat seorang abah lah. Nama dia Khairul Azmi, umur 32 tahun, seorang penganggur. Manakala isteri dia nama dia Lecah binti Junus, tua sikit, umur dia 34 tahun. Isteri dia kerja macam apa kerja dia? Kerani di sebuah pusat pengumpulan kelapa sawit dekat Johor. Suami dia tak kerja, penganggur. Jadi apa yang nak diceritakan sini tuan-tuan, kalau kita tengok daripada situasi ni, artinya kadang-kadang konflik tu boleh timbul dengan sebab isteri terpaksa kerja, suami duduk kat rumah. Ini pun di antara punca boleh berlakunya konflik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa boleh jadi konflik bila isteri terpaksa kerja, sepatutnya suami yang kerja. Tiba-tiba isteri pula terpaksa kerja, suami duduk kat rumah. Kalau kat rumah tu memang ada kerja yang memang kita kata suami isteri tu memang dah berpakat. Mungkinlah, mungkin kita kata macam ni lah. Sesuami kata, saya nampak kerja kat rumah ni teruk juga, banyak juga awak nak kena buat. Saya nampak awak kesian, banyak sangat kerja kat rumah. Jadi boleh tak kita tukar untuk beberapa waktu, beberapa ketika, sebulan, 2 bulan ke? Contohlah, kalau kerja sendiri boleh buat tuan-tuan. Awak pergi keluar kerja, cari duit, saya urus kerja rumah. Boleh tak tuan-tuan buat macam tu? Kalau suka sama suka tak ada masalah, boleh, kan? Tetapi kalau sekiranya isteri terpaksa, bukan dia suka pun, dia terpaksa kerja kat rumah, dia terpaksa keluar kerja, cari duit sebab suaminya tak bekerja. Mungkin suami sebelum tu kerja lah, tapi mungkin sebab-sebab tertentu kena buang kerja. Contoh dalam kes ni, dia pernah didakwa di mahkamah yang lelaki ni. Itu pun dia antara sebab ya. Sebab ada kes keganasan, dia pernah buat satu bentuk pengkhianatan lah. Mungkin bakar sana. Ni dalam kes ni pun ada berlaku juga.
Kes bakar kereta pun dia terlibat juga suami ni. Jadi kalau sekiranya si isteri terpaksa kerja dalam keadaan dia tak rela, dia kata kenapa pula bang saya kena kerja cari duit ni, abang punya kerja, kenapa saya pula hari-hari kena keluar kerja, abang duduk relax kat rumah makan tidur je, apa hal? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi isteri lah, memang takkan jadi isteri lah. Cubalah kita letak diri kita dekat isteri kita, di dalam kasut isteri kita lah. Okey, agak-agak kalau suami kita tak kerja, menganggur duduk kat rumah, dia tak sungguh-sungguh cari kerja, ataupun cari kerja pun tak sungguh-sungguh. Kemudian isteri kita dan kita dekat rumah bekerja siang malam, agak-agak berapa lama isteri boleh bertahan? Bagi makan kat suami tak kerja, bagi makan anak-anak lagi, contohnya berapa lama agak-agak isteri boleh tahan? Tanggung suami dia, sedangkan tanggungjawab dia tahu, suami punya tanggungjawab pergi nafkah berapa lama agak-agak? Sebulan saya rasa okey lagi kot, 2 bulan, 3 bulan, dia rasa dia macam apa hal pula aku pula kena kerja. Sedangkan sepatutnya suami yang kerja. Dia akhirnya bila berlaku macam tu, lama kelamaan isteri agak-agak diam tak? Dia tak diam lah. Dia akan mula bertanya kepada suami dia, abang macam mana? Abang cari kerja dapat belum? Suami tak dapat kerja lah. Macam mana abang nak dapat kerja? Duduk kat rumah je, keluarlah abang cari kerja. Contoh, itu lembut tu bang. Lembut kan cara dia kan. Jadi kalau lembut okey lagi. Tapi kalau sekiranya lama kelamaan isteri dah makin marah, tuan-tuan. Makin marah, suara makin tinggi. Muka pun dah lain macam, cakap dekat suami. Akhir-akhirnya timbul kemarahan. Jadi bila kemarahan tu macam-macam berlaku. Dan kita walaupun polis tidak menjelaskan apa motif pembunuhan tersebut, tapi yang berlakunya pada 2 hari bulan Jun 2025, Lecah bin Jun ini telah dikelar oleh suami dia, telah dibunuh, disembelih tuan-tuan. Dan pisau tu ada kat tepi dia. Kalau kita tengok dalam kes jenayah tuan-tuan, kalau orang yang betul-betul merancang nak bunuh, biasanya senjata dia tak tinggal. Biasanya, okey. Maksudnya kalau dia betul rancang, dia akan rancang dia senjata, dia tak akan tinggal, cop jari dia tak akan tinggal, dia akan pakai sarung tangan supaya polis tak dapat cari dia. Tapi dalam kes ni tak, pisau sebelah saja. Artinya apa tuan-tuan? Artinya suami pada asalnya mungkin tak plan pun nak bunuh isteri dia, tapi mungkin berlaku pertengkaran yang luar biasa yang tak dapat dikontrol, tak berkawal kemarahan ni, lalu dia capai apa dia ada, pisau dia pun bunuh. Bila dia bunuh mungkin dia rasa menyesal tuan-tuan, mungkinlah. Ini senario yang berlaku. Lepas tu pula bila dia bunuh isteri dia tak beritahu kat siapa-siapa. Sampai keesokan harinya dia tinggal isteri dia dengan selimutkan isteri dia. Kemudian esokan harinya dia pergi rumah mak mentua dia pergi bakar beberapa buah kereta dekat Mekah sana. Artinya boleh tuan-tuan. Artinya dia ada rentetan peristiwa. Mana dia pun marah dekat pak mentua dia, marah dekat mak mentua dia, isteri dah dibunuh, kemudian rumah kereta-kereta dibakar. Artinya memang dia ada masalah tu, keluarga ada konflik tu. Bukan setakat konflik dengan isteri je, konflik dengan pak mentua, mak mentua lagi. Dia berangkai-angkai tuan-tuan, sebab kan. Okey, dan akhirnya dia ditangkap oleh siapa? Oleh adik ipar dia. Adik ipar dia tangkap, lepas dibakar, ditangkapnya kerana serah pada polis. Bila serah pada polis, cerita-cerita dah dibuat soal siasat, barulah dia mengaku, dia kata isteri dia tak kata dia bunuh. Dia kata isteri dia dah mati, kata dia. Dan akhirnya orang tahulah bahawa yang membunuh itu adalah dia. Okey. Jadi tuan-tuan, mata Allah SWT, kita cuba sedaya upaya supaya perkara-perkara yang macam ni tak berlaku. Walaupun dia bukanlah selalu berlaku, tapi kalau kita tak tangani dengan baik, dia boleh berlaku pada siapa saja. Okay? Jadi khususnya bagi mereka yang tidak ada pegangan agama yang kuat lah. Jadi itu boleh berlaku. Okay? Baik, jadi
cerita pasal konflik rumah tangga ni macam saya sebutkan di awal tadi, dia boleh berlaku kepada siapa sahaja. Boleh tak konflik ni berlaku pada Nabi? Boleh berlaku. Kita pernah dengar cerita macam mana Nabi SAW pernah satu ketika nak ceraikan semua isteri-isteri dia. Kenapa? Kes dia, isteri pada peringkat awal tu memang tidak ada masalah lah. Tapi lama kelamaan bila dia berhijrah ke Madinah, dia tengok jiran-jiran isteri-isteri Nabi, nampak jiran-jiran dia ada hidup dekat yang agak mewah, maka isteri-isteri Nabi minta apa? Minta tambah sikit lah, ya Rasulullah, boleh tak tambah sikit duit belanja kami? Sebab nampak orang hidup mewah kan. Jadi isteri Nabi adalah manusia biasa, tuan-tuan. Jadi mereka pun ada keinginan, ada nafsu lah kita kata. Jadi ini menyebabkan Rasulullah marah. Kerana apa? Rasulullah ni kita tahu kehidupan Nabi ni sangat-sangat sederhana. Orang kata ada kadang-kadang ini Nabi makan, kadang-kadang esok tak makan, ada macam tu. Kehidupan Nabi sangat sederhana. Jadi apa yang berlaku, bila Nabi pun panggil, Nabi pun ada turun ayat pun. Maknanya kalau sekiranya kamu nak kehidupan dunia, maka aku boleh lepaskan kamu pada Nabi. Tapi kalau kamu nak Rasul dan Allah dan Rasul, maka kamu tak boleh nak minta benda-benda itu semua. Jadi akhirnya semua para isteri yang memilih Allah dan Rasulnya. Itu nak cerita. Ada tak konflik? Okey, ada. Tapi macam mana Rasulullah tangani masalah ni? Rasulullah panggil, bincang, elok-elok. Itu di antara punca, di antara kaedah dia. Masalah tu semua orang ada masalah. Tapi yang menjadi perbezaan antara kita dengan Nabi dan juga orang yang tahu macam mana nak selesai masalah, mereka tangani masalah itu dengan cara yang berhikmah. Nabi tak ada marah-marah. Nabi bincang, tanya apa yang kamu nak, kenapa gini, kenapa gini kan. Nabi tak ada marah-marah. Yang tak ada maki hamun, tak ada guna bahasa yang kasar kan. Itu adab Nabi, akhlak Nabi. Dan itu yang sepatutnya kita contohilah. Sebab dia, kita tahu tuan-tuan, kalau isteri kita tengah marah, ini psikologi lah. Kalau isteri kita tengah marah, kita tak boleh nak marah. Dia macam tu. Istilahnya kalau marah tu dia macam api. Api jumpa api dia terbakar. So macam mana nak handle isteri yang marah? Kita kena cool, kena lembut, dan kena gunakan air lah istilahnya. Kita dengar dulu dia cakap, tak apa, nanti biar dia kerja, lepas tu baru pula kita cakap. Sebab kadang-kadang bila kita berbalas-balas dalam keadaan marah, tidak makin panas, makin panas. Jadi itu satulah di antara kaedah yang Nabi buat. Nabi tidak marah-marah, tidak makin hamun, tidak guna bahasa yang kasar. Nabi bincang elok-elok, itu kaedah dia. Tapi nak buat macam tu bukan mudah, tuan-tuan. Apatah lagi kalau kita mempunyai pasangan yang agak kasar. Adakah agak kasar? Ada kita pernah berjumpa dengan bagai-bagai kes kan, tuan-tuan. Kadang cakap tu dia panggil, yelah mungkin setengah-setengah awal tak ada masalah. Suami dia nama Mat kan. Dia tak panggil abang, tak panggil sayang, tapi Mat je contohnya. Tak salah, tuan-tuan, tapi menggambarkan tidak ada kemesraan. Satu, tidak ada hormat. Walaupun dia hormat tapi nama je dia panggil Mat. Suami dia pun panggil Mina. Mat, Mina, Mat, Mina je kan. Boleh, tak ada masalah. Kalau itu tidak menjadi masalah bagi kedua-dua pihak. Tapi sepatutnya panggillah dengan nama yang panggilan yang lebih orang kata lebih cantik, lebih romantik lah orang kata, supaya hubungan itu lebih elok, lebih mesra gitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita ceritakan kesan daripada berlakunya konflik itu boleh menjadikan macam-macam lah kesan dia. Dan yang paling buruk sekali ialah bila berlakunya sampai peringkat bunuh-bunuh. Baik, selain daripada itu tuan-tuan, apa konflik yang paling besar yang mungkin berlaku? Tadi kesan, tapi apa yang berlaku, konflik yang paling besar? Yang paling besar tuan-tuan, bila dalam hubungan suami isteri ni ada berlakunya masalah murtad. Itu isu besar dalam hubungan suami isteri, dia akan jadi konflik yang sangat besar. Bila contoh ada
kadang-kadang ni cerita orang tak Islam dua-dua tak Islam. Sebab kita cerita ni memang khusus pada orang Islam tapi kita sebagai contoh kita boleh buat contoh dua-dua tak Islam asalnya. Tiba-tiba seorang nak masuk Islam, konflik tak? Berlaku konflik. Dan akhirnya macam mana? Akhirnya mereka terpaksa berpisah. Sama juga keadaannya kedua-duanya Islam. Kadang-kadang ada berlaku kes murtad yang mungkin dia kahwin tu mu'allaf ke, contohnya kan, perempuan mu'allaf. Nah, bila mu'allaf ni tuan-tuan, dia tak faham agama sangat. Jadi diharapkan suami yang membimbing. Suami pun lebih kurang sama juga kan? Jadi tak boleh nak bimbing isteri dia dengan baik. Akhirnya berlaku pertengkaran akhirnya boleh berlaku perceraian. Jadi kalau sekiranya murtad ini dia berlaku, maka dia akan terpaksa dipisahkan mereka. Kecuali dalam tempoh 3 hari pasangan dia memeluk Islam, nah maka boleh balik terus lah. Maka tak perlu dipisah mereka. Mana tak berlaku fasah tu. Okey, maknanya tidak akan dipisahkan mereka. Okey, sebab itulah juga tuan-tuan, itu pun jadi antara punca jadi konflik ni juga adalah bila kita pilih pasangan yang salah ataupun tidak berapa tepat. Bukan salah kita pilih orang yang mu'alaf, tuan-tuan. Tak salah, bahkan dari satu sudut bagus. Ada orang berkawan, perempuan tu tak Islam. Berkawan nak kahwin, dia pun nak kahwin, you nak kahwin dengan I, kena masuk Islam lah. Dia kata dia dah bercinta, dah jatuh hati semua, dah sayang, no problem lah. Tak apalah, I kahwin lah, I masuk Islam lah. Okey, jadi bila dia nak kahwin, baru masuk Islam, artinya apa niat dia tuan-tuan? Walaupun kita tak tahu niat dalam hati, tetapi secara umumnya kita boleh kata dia masuk Islam kerana nak kahwin. Bila masuk Islam nak kahwin ni tuan-tuan, apa kesan dia? Kesan dia pertamanya, antara kesan dia, apabila dia contohnya diceraikan oleh suami dia, banyak kes yang berlaku dia akan jadi murtad. Sebab apa? Sebab tujuan dia masuk Islam kerana nak kahwin. Sekarang dah cerai, so dia kata apa guna aku dalam Islam lagi? Dia ada macam tu tuan-tuan. Sebab itulah kalau sekiranya mungkin anak kita ke keluarga kita ke anak cucu kita nak kahwin, kalau ditakdirkan dia kata, ayah, contohnya saya ada berkenalan dengan seorang lelaki tak Islam, dan dia kata nak masuk Islam, dia nak kahwin, saya nak kahwin dengan dia, boleh tak ayah benarkan? Okey, kita kata apa ni tuan-tuan? Boleh, tak ada masalah, tetapi biar dia masuk Islam, belajar dulu, fahami dulu agama, biar dia yakin betul Islam itu agama yang benar, dan pastikan dia masuk Islam bukan kerana nak kahwin, masuk Islam kerana keyakinan dia bahawa Islam adalah agama benar. Bagi tempoh setahun, 2 tahun contoh dulu, jangan terus masuk Islam kahwin. Itu kaedah yang terbaik tuan-tuan, supaya apa? Dia masuk Islam dengan keyakinan bahawa Islam adalah agama yang benar, dia betul-betul yakin. Lepas tu barulah dah perjalanan Islam dia bagus, ibadah pun dah mula, dia pun mengaji pun dah pandai sikit-sikit kan, majlis solat pun dah tahu, halal haram dia dah tahu dalam masa setahun dia belajar. Lepas tu barulah kita kahwin dengan dia. Itu dah antara kaedah lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau sekiranya tidak dilatih daripada awal masuk Islam terus kahwin, maka dia ada kesan situ. Sebab apa? Sebab nak ajar orang yang belum tahu apa-apa ni tuan-tuan, ambil masa, dan dia terpulang kepada sejauh mana kekuatan kita. Kalau kita lelaki nak ajar isteri kita yang baru masuk Islam, Fatihah pun tak baca, tak tahu lagi, aurat pun tak tutup lagi, makan pun benda haram makan lagi, pergaulan bebas pun masih lagi berlaku tempat kerja dia akan jadi timbul konflik nanti tuan-tuan. Sebab itulah kalau boleh kita elakkan berkahwin dengan orang yang belum siap. Selalu saya pesan kepada pelajar-pelajar saya tu masa mengajar dekat universiti tuan-tuan, kalau antum kamu semua nak kahwin, pastikan kahwin dengan orang yang dah siap. Student pun tanya, Ustaz, apa maksudnya kahwin yang dah siap? Kita semua dah siap. Dan tak ada yang tak siap lagi kan? Semua dah siap, ada insan yang sempurna kan? Okey, siap tu maksud apa dia? Maksudnya mak ayah dia
dah didik dia dengan baik. Ya, didik dengan baik. Artinya bab solat settle. Ya, bakal suami, bakal isteri tu dah tahu dah kewajipan solat, dah memang beramal pun mak ayah dia dah didik dia, dah solat memang tak tinggal. Alhamdulillah, settle. Bab aurat yang perempuan contohnya, begitu dia yang lelaki tahu batas-batas aurat. Oh, dah beramal, dah memang tudung cantik, tutup dengan sempurna. Alhamdulillah, settle. Akhlak macam mana? Akhlak pun dah bagus sebab mak ayah dididik dengan baik. Hormat orang tua, sayang orang muda. Kan, kerja bagus, kerja bagus. Ada dah kerja, oh kita ada kerja. Disiplin bagus, disiplin bagus. Ya, hormat orang tua, hormat orang tua. Contohnya lah. Semuanya bagus, ada disiplin, baik tuan-tuan. Ya, maka bila kahwin, mudahlah cerita dia. Ya, jadi benda-benda asas tu dah tak perlu lagi nak tegur, nak beritahu, nak pesan, nak bagi peringatan sebab masing-masing tahu tanggungjawab dia. Suami tahu tanggungjawab dia sebab dia didik dengan baik oleh ayah dia, dan isteri juga telah pun didik oleh mak ayah dia dengan baik. Maka bertemulah dua tu, maka jadilah keluarga itu keluarga yang patuh pada perintah Allah SWT. Maka dia akan mengurangkan konflik, tuan-tuan. Sebab itulah antara punca konflik inilah kerana kita salah memilih, kesilapan memilih pasangan. Sama juga kita pernah sebutkan dahulu bahawa kalau kita berkahwin, antara benda yang kita nak capai dalam perkahwinan kita ialah untuk dapat zuriat yang salihah. Untuk dapat zuriat, ya, untuk dapat zuriat yang salihah, yang baik, yang taat kepada Allah SWT. Tetapi bila kita kata nak anak soleh, zuriat salihah, dia bukan berlaku selepas kahwin, tuan-tuan. Dia berlaku sebelum kahwin lagi. Kalau kita betul-betul ikhlas, kita nak cucu-cucu kita lah contohnya, atau anak-anak kita yang nak dapatkan zuriat yang salihah, kena pastikan sebelum kahwin cari pasangan yang soleh dan salihah. InsyaAllah akan dapat anak yang soleh dan salihah. Kenapa, tuan-tuan? Sebab bila anak dilahirkan, siapa yang ajar dia? Mula-mula mak dia lah ajar. Kalau mak dia pun tak solat, mak dia pun buat benda haram dekat rumah, mak dia pun keluar masuk tak kira, mana yang orang nak masuk rumah, lelaki perempuan pun tak kisah, pergaulan pun tak terjaga, tak jaga batas-batas dia, kan, keluar pun tak tutup aurat sebagaimananya dan sebagainya. Macam mana anak nak jadi anak yang baik? Sebab anak ni dia belajar dengan kita, tuan-tuan. Dia tengok mak dia macam mana, dia tengok ayah dia macam mana. Ya, sebab itulah kalau kita betul-betul nak anak soleh, maka kita kena pilih bakal suami, bakal isteri yang soleh. Sama juga hari ini, tuan-tuan. Kalau kita nak anak kita baik, contoh kita dah kahwin, mungkinlah, alhamdulillah, mungkin kita semua, alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan isteri-isteri yang baik, alhamdulillah. Maka isteri-isteri kita akan didik anak kita dengan baik, maka jadilah anak-anak kita yang soleh. Tapi kalau ditakdirkan, waliyazubillah, ditakdirkan isteri kita tak solehah sangat, contohnya, ya, tak solehah sangat, artinya solat kadang-kadang buat, kadang-kadang tak, kena tegur, kena ingat selalu. Contohnya aurat pun kadang-kadang buat, kadang-kadang keluar tutup aurat, kadang-kadang tak tutup aurat, contohnya, kan. Maka kita kena awalnya kena perbaiki diri kita dulu. Jadi kita kena duduk bincang dengan isteri kita, bang, kita ni dah makin tua, kan, dah makin tua. Bila kita mati nanti, siapa nak tolong kita? Ya, bila kita mati nanti, siapa nak tolong kita? Saya cerita pasal tolong-tolong ni, tuan-tuan, selalu saya pesan kat anak-anak. Okay. Anak-anak, masa Abi hidup dunia ni, Abi tak perlu bantu anak-anak. Tapi kalau bagi duit tu habis lah, kan? Tapi kita tidak terlalu mengharapkan bantuan anak-anak. Semasa kita hidup, kebetulan alhamdulillah Allah Ta'ala bagi sihat, boleh kerja lagi, kan? Boleh buat berniaga dan sebagainya, boleh lagi. Maka kita tidak terlalu mengharapkan anak-anak untuk bantu kita. Tetapi Abi sangat perlukan bantuan anak bila masa? Bila masuk dalam kubur nanti, kan?
Bila masuk dalam kubur, masa itulah kita perlu sangat bantuan daripada anak-anak kita. Jadi atas kesedaran ini, kita sebagai ibu dan ayah kena lihat anak-anak kita ni dah soleh ke belum. Kalau anak belum soleh, kita tengok pula diri kita, aku ni dah soleh belum? Ibadat jaga tak? Akhlak jaga tak? Pergaulan jaga tak? Makan minum halal haram jaga tak? Isteri tutup aurat dengan sempurna tak? Kita cek balik. Sebab kalau kita nak didik anak, nak jadi yang soleh, maka kita kena jadi soleh terlebih dahulu. Betul tak kan? Walaupun ada kadang-kadang mak ayah tak adalah baik sangat, tapi anak Masya Allah bagus. Ada juga macam tu ya? Macam mana dia buat? Dia hantar. Contoh ada, kita tengok artis-artis pun dia duduk berlakon, peluk sana peluk sini, tapi anak dia hantar mana? Hantar tahfiz tuan-tuan. Mana niat yang baik lah. Mana dia nak anak dia tak jadi macam dia. Dia hantar tahfiz. Jadi anak tu hafal Quran, Alhamdulillah. Dia boleh jadi baik walaupun anak mak ayah tak berapa baik, boleh. Tetapi mak ayah perlu faham, dia kena buat sesuatu yang untuk membentuk anak itu jadi baik. Kalau kat rumah dia tak boleh jadi baik, mungkin di luar rumah dia boleh jadi baik. Kan? Mana kita kena usaha lah, mak ayah kena usaha supaya apa? Supaya anak itu boleh jadi baik. Kalau kita tak mampu mendidik anak kita sendiri, maka carilah pihak-pihak ataupun mana-mana yang boleh bantu didik anak kita. Sebab kewajipan didik itu adalah kewajipan kita. Sebab itulah saya tuan-tuan, saya nak cadangkan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada anak, contohnya sekarang ni darjah 6, maka saya cadangkan tuan-tuan sekarang boleh memohon dah, pohonlah, masuklah sekolah agama. Okey, masuklah ke sekolah agama. Ada juga masa saya sekolah dulu tuan-tuan, saya dalam kelas tu ada kurang 30 orang pelajar. Bila masuk sekolah, masuk darjah 6, masing-masing cari sekolah, nak masuk sekolah apa. Jadi saya pun, oleh kerana ayah saya pesan awal-awal, dia kata, mu nak sekolah, sekolah agama. Kata dia tak payah sekolah. Itu ayah saya, itu arwah ayah. Kalau nak sekolah, sekolah agama. Kata dia tak payah sekolah langsung. Jadi kita ni tak boleh buat apa tuan-tuan. Jadi mau tak mau terpaksa lah. Lalu bila beritahu dekat cikgu, saya kena pergi sekolah agama sebab ayah saya suruh sekolah agama. Dia kata, awak pergi sekolah agama nak jadi apa? Sebab zaman dulu, zaman 70-an tuan-tuan. Zaman 70-an tu, apa kerja orang sekolah Arab ni? Tok Imam, Tok Qadi. Tok Imam, Tok Qadi, itulah ustaz. Itu je. Tapi sekarang tak tuan-tuan. Dulu orang masuk sekolah agama ni, orang kata yang dah ketinggalan. Nak masuk sekolah menengah tak lepas. Sebab sekolah menengah dulu dia perlukan, ada keperluan dia tinggi kan. Nak kena yang kelulusan baik. Yang tak lulus pergi sekolah agama dulu tuan-tuan. Tapi sekarang dah terbalik. Sekarang dah terbalik. Sekarang ni nak pergi sekolah agama tuan-tuan payah. Persaingan dia sangat luar biasa. Sekolah. Kenapa kita nak hantar anak-anak sekolah agama? Sebab saya sendiri pun, walaupun orang kata bergelar ustaz, secara hakikatnya saya sendiri pun tak mampu nak didik anak dengan sempurna. Okey, kita pun sibuk kerja tuan-tuan. Nak didik anak ni kena duduk bersama dia. Kalau setakat hari Minggu je duduk bersama tu, kadang hari Minggu pun kadang-kadang kita sibuk tuan-tuan. Tak sempat nak didik anak. Jadi macam mana keadaan dia? Ialah kita hantar anak-anak ke sekolah agama. Jadi bila kita hantar sekolah agama, mungkin anak akan tanya, saya nak kerja apa ya? Kalau sekolah agama, saya tak nak jadi ustaz, saya nak jadi doktor. Kalau pergi sekolah agama, nanti tak merasa dah jadi doktor. Salah tuan-tuan. Sekarang ni anak-anak yang masuk sekolah agama, masuk tahfiz, mereka boleh jadi doktor, mereka boleh jadi engineer, mereka boleh jadi arkitek, mereka boleh jadi saintis, mereka boleh jadi apa saja. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di sekolah agama bukan dia belajar agama saja, dia belajar akademik juga. Sekolah agama ada tak? Dulu ada PMR, ada PT3, ada tak sekolah agama? Ada juga. Dia ada SPM tak? SPM pun ada. Sekolah sejak agama pun ada, SPM pun ada. So apa caranya ialah sekolah menengah ni, bila dia masuk sekolah menengah tuan-tuan, dia belajar. Contoh kalau belajar sekolah agama, subjek-subjek dia belajar dalam bahasa Arab. Masa saya dulu tingkatan 1 tuan-tuan, ajar fiqh, belajar fiqh bahasa Arab. Yang tauhid bahasa Arab. Semua bahasa Arab. Yang bahasa Arab tu memang bahasa Arab lah. Kan?
So bila anak-anak ni daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dia belajar hukum fiqh, dia akan hukum mana yang berkaitan dengan akidah, dan kadang-kadang ada tasawuf lah, ada macam-macam subjek dalam bahasa Arab dengan akhlaknya, adabnya dia belajar dalam bahasa Arab, ya. Maka dengan sebab dia belajar dalam bahasa Arab, kalau dia belajar banyak subjek-subjek agama, maka itu boleh memantapkan kefahaman dia tentang agama Islam lebih bagus, lebih hebat dan lebih, mau kata lebih terperinci berbanding dengan sekolah menengah. Sekolah menengah tuan-tuan, subjek agama ada satu je. Contoh yang betul saya, ada satu subjek agama. Maka itu je lah yang dia belajar. Tapi kalau pergi sekolah agama, dia ada aliran agama tu satu aliran, dia belajar semuanya subjek-subjek agama. Kemudian ada aliran biasa macam sekolah menengah. Jadi dia punya kefahaman tentang Islam itu sangat jauh lebih berbeza daripada sekolah menengah biasa. Jadi apa kesannya tuan-tuan? Kesannya apabila anak itu bila sampai tingkatan 5, okey, bagi pilihan kepada mereka nak jadi apa? Nak masuk bidang apa? Saya ada anak seorang tuan-tuan, dia suka matematik. Padahal saya ni fail matematik tuan-tuan. Tapi ada anak ramai-ramai ada juga yang suka matematik. Dia suka matematik. Dan matematik dia bagus. Okey, kalau matematik bagus, sains bagus, maka boleh ambil aliran sains. Oh, dia kata nak jadi engineer. Okey, engineer boleh. Tapi masuk sekolah agama dulu. Ya, masuk sekolah agama tingkatan 5 SPM, dia ambil subjek dia sains, maka dia boleh pergilah. Lepas tu dia nak pergi ke mana-mana, pergi luar negara dan sebagainya. Tapi asal agama dia dah bagus. Ada setengah tu masuk SPM, masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5, dia dah hafaz sepenuhnya Quran. Jadilah dia Al-Hafiz, engineer Al-Hafiz, doktor Al-Hafiz, ya, arkitek Al-Hafiz, businessman Al-Hafiz, tuan-tuan. Ini yang kita nak. Dia akan bawa dua-dua bidang. Agama pun dia bagus, ya? Yang bidang keduniaan pun dia bagus dua-dua. Tapi kalau kita hanya pergi sekolah menengah biasa, dia fokus lebih kepada akademik, kepada dia punya akademik, tetapi agamanya sangat kurang, tuan-tuan. Jadi sebab itulah untuk apa yang kita sebutkan tadi, ya, bila kita kahwin, maka antara objektif kita adalah untuk mendapatkan zuriat salihah. Maka kaedah mendapat zuriat salihah antaranya, ya, kita kena pastikan anak kita mendapat pendidikan agama yang mencukupi. Kita sendiri tuan-tuan tak mampu didik anak dalam bidang-bidang agama. Kita boleh tahulah, beritahu halal haram, boleh ajar Quran sikit-sikit, tapi nak bagi tahu dengan cara lebih mendalam, kita tak mampu, tuan-tuan. Maka tanggungjawab kita bagi pendidikan yang sempurna, yang terbaik melalui skala agama. Okey, baik tuan-tuan. Jadi berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadi, antara konflik yang berlaku dalam rumah tangga, puncanya adalah yang pertama kita sebutkan tadi, kerana salah pilih pasangan. Jadi sebab itulah, maknanya kita selalu dengar ungkapan yang disebutkan bahawa al-wiqayah khairun minal ilaj. Ya, mengelakkan sesuatu daripada berlaku adalah lebih baik daripada merawat. Elak daripada kena sakit lebih baik daripada merawat bila dah kena sakit. Orang ini kena penyakit kebanyakan kenapa, tuan-tuan? Jantungnya, darah tingginya, kecil manis. Apa punca dia? Agak-agak punca dia boleh, tuan-tuan? Antaranya tahu punca kecil manis, darah tinggi, jantung semua. Puncanya makanan, antaranya makanan tak jaga, tuan-tuan. Ya, gula tak kawal, mana garam tak kawal, makan makanan berlemak tak kawal, makan banyak, tuan-tuan. Itu contoh. Kemudian tak bersenam pula. Itu punca dia. Punca dia. Tetapi kalau orang yang kita tengok, tuan-tuan, yang dia boleh kawal cara pemakanan dia daripada muda, maka dia adalah jauh lebih sihat daripada orang yang bila dah sakit barulah masa tu nak bersenam. Itu dah terlewat, tuan-tuan. Sebab apa bersenam ni? Dia tak boleh nampak pun bersenam. Doktor arahkan supaya bersenam. Contohnya, kan. Jadi sebenarnya sama juga dalam kes rumah tangga ni, yang kita elakkan daripada berlakunya konflik dengan cara kita memilih pasangan yang betul, yang baik. Mana itu kaedah dia, tuan-tuan. Itu kaedah.
Itu kaedah bila kita pilih isteri yang baik atau suami yang baik, maka kita salah satu punca konflik kita sudah dapat elakkan. Baik. Jadi pilih yang macam mana? Nak pilih yang baik tu baik macam mana? Okey. Baik ni kadang-kadang tuan-tuan, kita memang tidak dapat tahu secara detail. Contoh, ada orang datang meminang anak kita, tuan-tuan. Katalah saya ada anak perempuan, ada orang datang meminang anak saya. Dia datang. Okey, macam mana kita nak tahu dia baik? Kan? Dia datang nampak pakai songkok, pakai kopiah, ada janggut sikit, kan? Nampak bila salam hormat, oh kita pun baik. Belum tentu, tuan-tuan. Songkok ni bila-bila boleh pakai, janggut bila-bila boleh simpan, kan? Maknanya itu belum lagi. Maknanya janganlah kita mudah terpedaya. Datang orang pakai songkok, pakai kopiah putih, ada janggut sikit, maka kita oh ni anak soleh. Belum, itu cuma luaran saja, tuan-tuan. Jadi sebab itulah bila ada orang datang nak meminang anak kita, ya, maka jangan terus terima secara mudah. Pertama, antara benda yang pernah saya buat, tuan-tuan mungkin buat juga, antaranya sebelum kita bagi komitmen apa-apa, sebelum bersetuju, ada orang datang ni nak meminang, kita kata boleh datang ziarah dulu, kita berkenal-kenalan dulu. Tak ada komitmen apa-apa, kita tak bersetuju lagi, dan dia pun kita tak kata okey dah setuju, tak. Kita datang, kita bincang-bincang, berkenalan dulu antara satu sama lain. Okey, antaranya. Okey, apa yang saya kata, okey datang dulu ziarah, dia pun datang rumah. Okey, datang dia tengok rumah kita, dia tengok keadaan apa keluarga kita dan sebagainya, dan kita pun dapat lihat. Kebiasaannya orang ni, tuan-tuan, kalau jenis yang baik, walaupun rumah kita sederhana, rumah kita nampak dhaif, dia nampak ceria, nampak okey biasa je. Tapi setengah, tuan-tuan, dia tengok, oh Allah, dalam tu dia pun ada orang kata dah nampak tak happy, muka boleh macam tak happy. Kita tahu lah. Itu antaranya. Sebab kita bila kita kahwin, atau bila anak-anak kita nak kahwin, kita bukan hanya tengok calon itu, kita tengok keluarganya juga. Ya, kita tengok keluarganya juga. So, cara kaedah untuk mengenali manusia ni, tuan-tuan, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini satu tips yang sangat baguslah untuk kita memilih, nak melihat menilai manusia. Ada seorang datang kepada Umar radhiyallahu anhu, dia kata, "Ya Umar, aku ada anak perempuan, ya, dan ada orang datang meminang nak kahwin dengan anak aku. So macam mana aku nak kenal dia, ni baik ke, soleh ke tak?" Maka saya nak tanya satu antara soalan dia, adakah kamu pernah berurus niaga dengan dia? Maka lelaki itu kata, tak, belum ya Umar. Pernah tak kamu bermusafir dengan dia? Tidak ya Umar. Maka lakukanlah dahulu. Itu kaedah kita nak melihat peribadi seseorang ialah apabila kita berurusan dalam urusan jual beli, contoh, ataupun benda yang berkaitan dengan harta, duit dan sebagainya. Ya, sebab kadang-kadang, tuan-tuan, berlaku bila anak kita dah berkawan dengan seseorang, okey, kadang-kadang, tuan-tuan, kita tak tahu sama ada dia ni ikhlas tak, kita tak tahu adakah dia mengambil kesempatan atau tak, kita tahu. Kadang-kadang dia pinjam duit, baru berkawan, baru kata dalam bercinta-cinta, dah minta pinjam duit. Ini petanda ni, tuan-tuan. Ya, itu petanda. Okey, katalah anak kita kerana dia pun dah sayang, ya, mana bakal suami dia, contohnya lah, yang bakal nak berkahwin, dia pun bagi pinjam duit. Katalah bagi 100-200. Dia kata nanti saya pinjam, nanti bulan depan bayar. Contohlah, tak banyak tu. Bulan depan, bila anak kita minta, oh dia bagi alasan, minta maaf lah, tak boleh bayar lagi bulan ni. Bulan depan lah, insyaAllah. Bulan depan pun tak bayar juga, tuan-tuan. Akhirnya 5-6 bulan tak bayar. Itu macam tu caranya kita dapat kenal dia ni bukan jenis orang yang amanah. Dia amanah. Kalau ini dah nampak bibit-bibit tak amanah tu, maka ia sebenarnya bukan calon yang baik. Yang walaupun itu bukan 100%, tapi itu petanda. Yang kedua, bila kita bermusafir, tuan-tuan. Bila musafir ni kita boleh kenal orang. Ya? Macam mana kita kenal orang musafir? Contoh,
Bila kita bermusafir dengan dia, katalah kita pergi dengan keluarga dia dan keluarga kita pergi bermusafir lah. Contohnya daripada sini, kata kita pergi Kelantan lah contohnya, bermusafir. Bila musafir, sampai ke dekat arena, kita boleh tengok orang tu, dia punya karakter macam mana. Orang yang jaga solat, bila sampai, memang dia ada program dia, mesti solat. Tapi bagi orang yang tak ada solat sebagai program dia, amalan dia akan buat tak tahu je. Solat tak jadi mana agenda utama. Kita nampak ini bukan jenis solat. Satu, yang kedua. Yang keduanya, bila kita berhenti arena, kita nak makan kan. Itu pun cara nampak, kita boleh nampak orang tu macam mana. Setengah orang bila makan dia order, lepas tu bila nak datang bayar, dia lagi pergi toilet lah semuanya, duduk lama-lama kan. Ada macam tu, buat taktik foto kan. Tapi dia datang, pun nak bayar, tapi dia tahu dah bayar lah sebenarnya kan. Dah bayar dah, Allah baru nak bayar. Padahal dia memang dah plan tak nak bayar. Contoh, itu kaedah-kaedah yang mungkin tak 100% tepat, tapi itu mungkin antara kaedah yang boleh kita kenal orang, tuan-tuan. Bila kita bergaul, berurusan dengan berkaitan dengan harta dan juga bermusafir. Okey. Baik tuan-tuan, Allah SWT waktu insya-Allah dah masuk. Okey, jadi kita tangguhkan dulu kita punya perbincangan. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang insya-Allah. Baik tuan-tuan, itu saja. Mudah-mudahan ada kebaikannya perbincangan kita yang baik pada Allah SWT yang Maha Pengasih. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.